Dalam kes Perikatan Nasional, saya baca kenyataan siapa yang menekankan mungkin hujah yang serupa, iaitu di mana pergi sebahagian daripada undi PH plus BN 1+1 ni tidak sampai 2, dan mereka berbangga bahawa Perikatan Nasional maintain dengan undi core dia lah. Saya rasa itu pencapaian yang baik untuk Perikatan Nasional. Cuma ia juga, saya harap bagi mereka membuat satu kesedaran lah bahawa anda kekal pada takat itu. Macam kenyataan Cintong dulu kata peak Perikatan Nasional, dia tak boleh lebih daripada ni. Tidak lebih daripada dia kena max dia. Kecuali anda buat sesuatu yang berbeza. Tapi kalau anda enggan membuat sesuatu yang berbeza, ini sajalah. Maka kalau ini saja, dan mungkin susahlah untuk dapat perubahan dalam PRU yang akan datang kalau itu matlamat anda. Dan kalau 1+1 tidak 2 pun, kalau dia 1 point something pun better than nothing. before. And then dalam pilihan raya akan datang, BN PH akan menang lah. Yeah. That's my view. Correct. Kalau 1+1 is 0.9, of course teruk lah. Tapi 1+1 kalau dia tak 2 pun, dia 1.5 pun, okay.